Johor Darul Ta'zim JDT sekali lagi menunjukkan kehebatan mereka dengan menampilkan aksi memukau untuk mengatasi cabaran daripada imigresen dalam pertemuan Liga Super 2025-2026 di Stadium Sultan Ibrahim. Dengan kemenangan ini, JDT terus mengekalkan rekod cemerlang mereka, mencatatkan kemenangan ke-16 berturut-turut selepas menundukkan imigresen yang baru sahaja tersingkir daripada Piala Malaysia. Kembali mengetuai barisan serangan JDT selepas tempoh 5 bulan digantung, Joao Figueiredo memperagakan kebolehan luar biasa, menandakan kembalinya beliau dengan gol tunggal di separuh masa pertama. Penyerang berbisa ini melepaskan satu rembatan padu dari jarak dekat, menewaskan penjaga gol imigresen dan memberi JDT kelebihan 1-0. Masuk ke babak kedua, perlawanan semakin sengit dengan tambahan gol. Pada minit ke-59, bola terkena Dinichios Milani dan tertampan masuk ke dalam gawang sendiri, menambah derita imigresen. 2 minit kemudian, Berson da Silva mempelebar jurang dengan gol kedua JDT, sekali lagi menampilkan kemahiran serangan mereka. Bekas penyerang FC Tokyo, Marcos Guilherme, turut melakar sejarah dalam perlawanan ini apabila meledak gol keempat JDT pada minit ke-66, membuktikan kemantapan barisan serangan Harimau Selatan. Tidak cukup dengan itu, Berson sekali lagi mencatatkan nama sebagai penjaring gol terakhir perlawanan, melengkapkan kemenangan gemilang 5-0. Keputusan penuh perlawanan di Stadium Sultan Ibrahim adalah 5-0 memihak JDT, yang kini fokus untuk beraksi dalam Shopee Cup, dengan cabaran seterusnya bertemu Namden pada Khamis ini di Vietnam. Sementara itu, imigresen akan menghadapi Kelantan TRW dalam saingan MFL Challenge Cup pada aksi mereka yang akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe untuk mendapatkan informasi terkini sukan dalam dan luar negara. Sehingga bertemu lagi lain kali, bye.